Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanani Fatin binti Hasfarizal. Nombor matrik saya 113625. Kami telah ditugaskan untuk menyediakan sebuah iklan komersial yang kreatif yang bertema buli bagi meningkatkan kesedaran isu buli ini kepada audience. Hari ini saya akan memulakan pembentangan kempen buli kami yang bertajuk Bullying is not a joke. Isu buli merupakan masalah sosial yang telah naik secara mendadak sejak kebelakangan ini, maupun di sekolah, di rumah, di universiti dan juga di tempat awam. Buli boleh memberi kesan yang negatif terhadap perkembangan emosi, mental dan sosial individu, khususnya pada pelajar. Perbuatan buli bukan sahaja merangkumi keganasan fizikal, malah ia juga secara lisan, cyber, sosial serta emosi yang boleh meninggalkan trauma kepada mangsa. Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan segera, isu ini boleh menjejaskan suasana pembelajaran, nilai akademik serta kesihatan pelajar, fizikal serta mental. Bagi latar belakang iklan komersial ini yang saya akan jelaskan dan nyatakan visi dan misi kami serta lokasi yang kami gunakan untuk merakam iklan ini. Bagi visi kami, kami ingin mewujudkan masyarakat yang bebas dengan perbuatan buli cyber, membina negara yang harmoni serta membentuk hasrat seseorang untuk menolak perbuatan buli. Bagi misi kami pula, meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan buli, mengubah sikap dan tingkah laku seseorang pembuli serta mendidik masyarakat untuk menjauhi perbuatan buli ini. Bagi lokasi kami pula, kami memulakan menyatakan tugas masing-masing di bilik belajar Fakulti FSGK dan mula rakaman di tempat yang sama serta kawasan koridor FSGK. Selepas itu kami berubah kawasan ke Jambatan Tasik di Unimas untuk melaksanakan babak terakhir dalam projek iklan buli kami. Seterusnya ialah proses kreatif yang terbahagi kepada 4 peringkat utama. Peringkat pertama ialah persediaan, iaitu melibatkan pendidikan secara menyeluruh serta menetapkan objektif yang jelas sebelum idea dibangunkan. Peringkat kedua ialah inkubasi, di mana proses pemikiran berlaku secara mendalam dan idea dilihat daripada berbagai sudut pandangan. Peringkat ketiga ialah pencerahan, iaitu peringkat idea mula terbentuk dengan lebih jelas dan memberikan penekanan kepada isu serius buli yang berlaku dalam masyarakat. Seterusnya ialah penilaian, di mana konsep dan hasil yang dihasilkan dinilai semula serta maklum balas diperoleh bagi memastikan mesej yang disampaikan berkesan. Akhir sekali ialah pelaksanaan, iaitu fasa terakhir dalam proses kreatif. Pelaksanaan ini bertujuan memberikan impak positif kepada masyarakat serta menjadi medium pendidikan bagi membantu mencegah gejala buli. Bagi 4.0 ialah penyelesaian masalah secara kreatif, iaitu yang pertama adalah analisis masalah yang telah kami laksanakan melalui iklan buli ini adalah kepelbagaian jenis buli, mengakibatkan tekanan terhadap perbuatan buli, mengakibatkan mengalami masalah sosial. Manakala menyusun semula masalah ialah memastikan isu buli dapat dikenal pasti lebih mendalam dan meningkatkan hasil video dengan menekankan tentang. Dan teknik penjanaan idea dan sumbangan saran pula ialah perbincangan dalam kumpulan telah dilaksanakan untuk menghasilkan video yang lebih kreatif. Idea-idea akan digabungkan dan akan dikemukakan secara terperinci terhadap kesesuaian dalam video ini. Akhir sekali, kaedah sumbangan saran juga turut digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan setiap idea yang dicadangkan. Seterusnya ialah kreatif dalam seni dan budaya. Melalui iklan buli ini,
kami ingin mengenal pasti ekspresi kreatif dan gaya individu kerana ia merupakan keupayaan manusia dalam menggunakan minda bagi mencipta sesuatu. Seterusnya, mempunyai minat pribadi masing-masing dan jalan cerita tersendiri. Yang kedua adalah keselarasan jalan cerita dengan isu semasa. Ia merupakan nadi utama sejauh mana mesej ini dapat disampaikan. Ia juga merupakan refleksi realiti kepada krisis yang berlaku. Secara kesimpulannya, projek ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya golongan remaja. Hal ini mengambil pendekatan psikologi untuk menyelaraskan cerita isu kesihatan mental yang sedang kritikan dalam masyarakat kini. Dengan itu, projek ini juga berjaya menterjemahkan penyataan penyelarasan jalan cerita dengan isu semasa ke dalam bentuk visual yang dinamik. Diharapkan, projek video anti-buli ini dapat menyedarkan dan membuka mata para penonton agar tidak membisu tentang isu ini dan sedar terhadap perbuatan buli ini adalah memberi impak yang sangat negatif.